Assalamualaikum. Dah lama abang tak upload video ni. Hari ni abang nak pergi kerja. Lepas tu lagi nak singgah sekejap workshop. Ada jajan baru token telefon. So lagi kita tengok apa jajan baru tu nak bagi. Redah jalan shortcut je lah. Ini lorong tikus. Siapa cakap apa ni orang pakai rim carbon tak berani nak redah jalan hutan. Abang redah je lah. Okey. Ni lalu celah-celah ni, shortcut ni. Abang shortcut ni 1 kilometer dapat ni. Okey. Bukan sikit-sikit tu, 1 kilometer tu. Right. Jom kita layan video ni. Okey. Sejak PKP ni jalan lengang Tengok ni jalan air panas nak menghala ke jalan Semarak. Tengok ada depan tu sebiji je kereta tu. Itu pun kereta askar tak silap saya tu. ZC 2000 nombor dia tak silap saya. Memang lengang gila. Okey, kita dah nak hampir ke Keramat dah. Tapi hari ni saya guna jalan ni. Selalu saya masuk ikut jalan sebelah kiri kedai. Hari ni saya akan masuk daripada sebelah kanan kedai. Right. Kalau siapa nak tahu KRM Keramat tu kat mana, yang tertanya-tanya kedai dia kat mana. Okey, ini jalan daripada jalan Semarak. Sebelah kiri saya ni UiTM, kampus Jalan Semarak. Kat depan tu traffic light, yang pertama ni. Okey, traffic light ni. Terus lagi. Dan traffic light kedua, yang dekat dengan JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia ni. Okey, traffic light ni belok kiri. Okey, traffic light ni belok kiri. Okey, tuan-tuan terus sahaja ke hadapan. Tuan-tuan akan jumpa dua traffic light. Traffic light yang pertama tu tuan-tuan terus lagi. Traffic light yang kedua pun terus lagi. Okey. Dekat situlah kedai dia. Tak jauh mana pun. Sebelah kiri kalau daripada jalan ikut jalan ni sebelah kiri. Disebabkan hari ni masih lagi PKP, jalan raya dalam Kuala Lumpur ni agak aman damai. Seperti tuan-tuan boleh tengok dalam video ni lah. Okey. Memang aman damai sejahtera. Tetapi walaupun jalan lengang, janganlah memandu atau menunggang melebihi kelajuan yang telah ditetapkan, ataupun orang kata menunggang secara sembrono. Okey, utamakan keselamatan. Right. Yang penting utamakan keselamatan. Tu yang utama. Yang lain-lain tak ada apa. Kalau jalan lengang ni sebenarnya lagi bahaya daripada jalan banyak kereta. Sebab anjing pun boleh melintas secara tiba-tiba. Kita tengah laju memang tak sempat nak brake. Pakai Brembo sekalipun, wallahualam, mungkin tak sempat nak brake. Alhamdulillah, hijau semua hari ni. Okey. Depan tu dalam 500 meter je lagi. Okey. Dalam 500 meter je lagi KRM Keramat. Okey, kepada siapa-siapa yang tak tahu siapa yang tahu tu, okey lah, boleh pergi secara sendiri-sendiri. Okey. Alright, kita dah sampai. Ini dia KRM Motor Keramat. Okey, bagi tahu dia buka untuk dia packing Shopee je. Dan dia kata datang untuk untuk pasang barang. Alright, kita tengok apa yang ada. Alright, kita dah sampai kedai. So, hari ni ini dia barang dia. Alright. Biasa kita buka tengok apa dia. Ada okey, Brembo style lemah. Alright, memang dalam ni 2 biji tapi kita akan pasang sebiji saja yang sebelah kanan. Okey, sebab si Y16 tu dia tak pakai double disc macam Y15. Y15 nya harga kaliper lagi menangis daripada ni. Betul tak? Betul tak? Kita tanya Tokek lah. Tokek, kalau saya punya Y15 tu kaliper berapa harga? Hoi, lu ya kaliper lagi mahal yo, limited edition tu. Kalau market sekarang lah, second harga second berapa market? Market second tu bang 15k. 15k itu special edition T4 Racing kan? Kiri kanan. So lepas ni motor saya tu saya simpan dalam rumah. Okey, so kita akan pasang ni kaliper Brembo style lemah. So saya akan pair dengan RCB punya disc size 295 298.
hampir 300 mm. So barulah pair kan. Dia fork RCB, dia akan pair dengan ni. Dan juga brake hose kita akan pakai Hill. Alright. So ini special occasion ni untuk pasang. Jangan risau, kedai ni ada surat daripada MITI. Okay. Okay, so kita pasang lah. Okay. Baik, sekarang ni tengah bleeding. Okey, tengah bleeding. Cara bleeding nak kurangkan minyak meleleh. Tengok cara bleeding. Selesai pasang brake Brembo style lemah. Okey, mula-mula ingat nak pasang depan saja Brembo style lemah dan belakang saya cadang nak pasang P34. Tapi disebabkan 1+1, 1+1. Maksudnya 1+1 kat sini. Satu saya beli, satu percuma. Berkaitan dengan isu boleh pakai tak boleh pakai, macam mana nak fitting dengan fork FF series, ada sedikit modifikasi kena buat. Okey, modifikasinya maksudnya kat sini bracket yang saya pakai tu adalah bracket daripada Rapido. Kita skim sikit, bracket kita skim. Untuk makluman semua, saya punya disc saya tak skim ya. Okey, disc saya tak skim.
So maknanya dia ngam-ngam fitting pakai style lemah dengan rim tu dengan fork tu. So tak ada skim pada ni kaliper.